Northern Region ni dia berkaitan. Ada orang cakap Lenggong ni was the highway of the past. Baru sekarang ni orang betul-betul bercakap tentang Lenggong. Dulu tak ramai yang kenal Lenggong ni. Tapak warisan dunia UNESCO ni sepatutnya menjadi tarikan pelancongan. Tapi saya tak nampak kelibat pelancong langsung. Jadi itulah yang saya terpanggil untuk buat apa yang saya buat sekarang. Tak terlintas pada awalnya yang kita nak bermastautin di sini dan nak baik pulih balik satu rumahnya. Subjek arkeologi ni agak serius dia punya topik dia. Jadi saya cuba untuk memeringankan pemahaman tentang arkeologi Lenggong ni. Kita propose in the form of comic style. Semua masyarakat boleh faham, mudah dipahami, terutama sekali kanak-kanak lah. Ting Siti yang kami tak kenal sebelum tu memberi kami peluang untuk memahami lagi apa matlamat dan projek yang Ting Siti nak lakukan. Bila Ting Siti mula masuk ke Lenggong, mereka telah mencari penggiat-penggiat tempatan. Dan terus saya teringatlah saya punya aman sesawang saya yang sangat-sangat orang kata amatur tu. Saya terpanggil untuk mengutarakan dan Ting Siti nampaknya bersetuju. Dan itulah rezeki Alhamdulillah diberi satu grant untuk saya revamp website saya. Masih lagi kita menggunakan pakai community based tourism tu, jadi saya menyenaraikan semua penggiat-penggiat industri di Lenggong ni untuk sama-sama menggunakan pakai laman Sesawang Rumah Tiang 16 supaya mudah pencari-pencari di laman Sesawang untuk mencari mereka ni. Bukanlah saja untuk mempromosikan Rumah Tiang 16 tapi juga untuk mempromosikan aktiviti komuniti dan apa yang komuniti saya boleh berikan kepada para pelancong yang akan melawat ke Lenggong. Saya memang dari dulu lagi berhasrat untuk membuat buku Lenggong, tapi bila peluang dari Ting Siti ni datang, saya terus mengambillah kesempatan ini. Bila proposal saya ni diluluskan, saya terus berkolaborasi dengan Profesor Zuraina Majid. Konten buku ini adalah menceritakan tentang pengalaman beliau sehinggalah penemuan bersejarah beliau di Kota Tampan dan juga Perak Man yang mereka temui di Gua Gunung Runtuh. Saya punya plan tu memanglah umpamanya nak tambah baik nilai untuk berkongsi budaya. Kebetulan mereka menyumbang dari segi pemulihan rumah kayu lama ni dengan pembaikan kepada bumbungnya, perjalanan masuk umpamanya jambatan kayu yang kami masih nak kekalkan. Kita sokong apa yang Ting Siti lakukan dan kita rasa Ting Siti boleh main peranan dalam memperkayakan perkembangan pelancongan di Lenggong dengan kesatuan dan sustainability, menjaga dan mengekalkan lestari budaya.